Kalau dulu aku kalau buat kopi awal-awal tu rajin tau. Macam buat kopi macam slow lah. Tapi sekarang bila dah lama sikit kan, aku rasa macam ada kejauh masa sikit. Jadi korang tengok lah, aku dah siap nak buat espresso pun aku dah tak ada tadah benda ni kat bawah. Bila aku buat dalam cup macam tu, aku direct je terus macam tu. Tapi rasa dia berbeza bila aku buat tadah dulu dekat sini, kemudian baru tuang dekat sini, dan direct ni, dia punya rasa dia macam bagi aku ada beza sikit lah. Tapi aku tak tahu lah kalau pada siapa-siapa yang selalu buat kopi kat rumah ni, itu aku tak sure lah macam mana korang punya pandangan kan. Tapi bagi aku rasa dia bila direct macam ni lagi kick tau. Buat tengok macam tu okay. Lepas tu bila dah siap, tak dia punya sirap kan. So hari ni aku nak rasa apa, macadamia nut. Macadamia nut ni nak sebut orang payah kan. So dah siap, rabat kejap je. Kalau buat macam tu kejap je, dia tak makan masa pun. Tak adalah aku leceh-leceh nak tuang dulu ke. So dah siap lah aku punya kopi, secawan kopi. Jadi kenapa aku buat dalam bekas plastik macam ni, sebabnya mudah aku macam nak keluar lepas ni ke apa, so aku tinggal bawa je lah benda ni. Okay. So kepada korang yang berminat nak cari mesin kopi ni, korang tengok je dekat akaun aku ni banyak je aku buat review mesin kopi aku yang aku guna dekat rumah.